Assalamualaikum. 14.11 gini. Nanti IDPC scan program itu terlibatkan ada enggan dengan itu sekarang. Pasal dia terlibat dengan satu pencurian IDPC dengan apa tu? Curi kata benda kan. Pegawai polis kan. Betul. Memang betul berlaku. Sekarang terbukti benda tu. Sekarang terbukti. Jangan ni daripada scamming kesepak agensi ni. InsyaAllah. Kesepak. Yang kata ada satu raja gitu yang tinggi tu. NGO tu. Memang ada. Memang wujud benda tu kawan-kawan. Ni Syah ni. Kita nak minta kerajaan Malaysia yang disilakan dengan kerajaan kata agensi scamming yang ada dekat bumi Malaysia kan, curi data ni, curi aset ni supaya kita ni bebas, negara kita ni bebas daripada aktiviti scamming. Takut kita jadi hak scammer pula, hak scammer terbesar dekat ASEAN pula. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.